Siapa start ni? Kita tak tali lap boleh? Boleh. Okay. Lah tadi dah. One thing juice Awesome lah. Awesome. Aku tulis benda ni supaya orang tak datang dekat. Tolong jauhi rumah putih terbiar yang ada taman cantik tu. Geng kami ada 6 orang. Dog, penagih dadah on off. Tim bekas tentera. Emma, budak berambut merah yang lari dari rumah masa dia umur 17 tahun. Satu hari kami jumpa rumah. Rumah tu macam memanggil-manggil. Emma tunjuk satu longgokan kanvas. Tengok ni, semua lukisan sama je. Bila kami keluar, kami terus terpegun tengok lautan bunga yang berwarna-warni. Kelopak mata aku makin berat. Itu kali terakhir aku betul-betul rasa tenang. Aku selut tangan dalam semak bunga tu. Tiba-tiba tangan aku rasa benda melekit. Bila aku tarik balik, darah. Dia berdiri membelakangkan kami. Matanya terpaku melihat bulan. Bunga-bunga mula merayap ke seluar dia. Tak. Kami jerit cemas, tapi usaha kami sia-sia. Kesunyian semakin menghimpit kami. Tak ada sesiapa pun boleh tidur. Kami cuma pandang sesama sendiri. Kita bakar je tempat ni. Suara garau tim terus matikan suasana pagi tu. Idea nak bakar tempat tu bukan sekadar cadangan. Ianya satu kehendak. Okey, aku akan bakar bunga-bunga ni. Korang terus lari. Panjat tembok secepat mungkin. Tim memegang kotak mancis. Bersedia. Dia memerhatikan kami ketika kami mengambil tempat masing-masing. Tim jerit, sekarang!